Saya berada di sebuah lokasi yang saya merahsiakan lokasi ini disebabkan atas unsur-unsur keselamatan dan tak nak ada apa-apa isu. Sepanjang saya berada di dalam TikTok ni, saya tak pernah pun buat satu tajuk yang di mana membuatkan orang ramai triggered. So hari ini saya memberanikan diri saya untuk membuat tajuk sedemikian. Disebabkan satu je geng. Satu, sebabkan lokasi ini bukanlah satu pusat peranginan. Lokasi ini bukanlah tempat yang dah aktif. Tempat ini pun dah ditinggal lebih daripada 20 tahun geng. Tempat ni lebih daripada 20 tahun dah ditinggalkan. Okay, so saya bersama dengan Jan, itu Jan, kembara seram, dan juga Eddie. Okey, diorang daripada Penang. Semalam kita berada di Penang, so diorang bawa saya ke lokasi-lokasi kat Penang. So alhamdulillah geng. So hari ini saya berkongsi lokasi dengan diorang sebab lokasi orang yang bagi lokasi kat kita ni pun salah satu viewer kita juga. So alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Labu. Nama dia Labu juga geng. So Abang Labu. So terima kasih juga kepada isteri kepada Abang Labu mengizinkan untuk Abang Labu turun tadi. Dia datang untuk melawat kita, tengok dekat sini tak ada apa-apa. So hari ini kita teruskan lagi journey kita untuk hari yang ke-13. Okey, hari yang ke-13 berada di utara. Okey guys. Kenapa saya memberi nama tempat ini sebagai markas pocong? Okey. Dulu dekat sini tanah ni dulu sebelum dinaikkan pangsepuri lah kita panggil dinaikkan pangsepuri ni, lokasi ni adalah tanah ni kelapa sawit. Okey, sebelum tanah kelapa sawit adalah bekas dulu punya orang-orang Jepun punya dekat sini. Tanah ni lah. So apa yang difahamkan, korang pun tahu kalau orang Jepun ni dia main style apa kan. So tadi Eddie masuk awal. So dia mendapati satu penampakan ops seolah-olah seperti pocong, tapi bukan berada di kawasan ni. Dia berada di kawasan belakang. Belakang ni hutan kelapa sawit. So mungkin saya expect dekat sini memang ialah kalau bla-bla perak ni memang kebanyakan dua benda je, kelapa sawit ataupun getah. So benda tu berada di belakang geng. Penampakan pocong tadi tu berada di belakang. Saya tak ambil gambar dia tadi. Tapi memang seketul nampak muka hitam siap berbunjut lagi. Muka hitam siap berbunjut. Dia macam tengah skodeng. Dia macam tengah mengintai. Tapi bahagian belakang, kejap lagi kita pergi ke bahagian belakang. So dekat sini ada lebih kurang dalam 8 blok kan 8 blok kesemuanya. Sini ada 2, sini ada 4, belakang ada 4. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Macam lebih Sekejap, kita kira dulu. Depan dah 6, 1, 2. Saya kira kalau ikutkan ini adalah blok A, blok B. Dia macam tu. Tapi kalau ikutkan blok, okey, saya kira ni 1 blok, 1 blok, 2 blok, 3 blok, 4 blok, 5 blok, 6 blok, 6 blok, 7 blok, 7 blok, 8 blok, 9 blok, 10 blok. Ada lebih kurang dalam 10 blok kan.
Tadi Eddie dah ambil 4 blok ni. Dia main 4 blok. So ni Jan main. Suzi. Siapa? Suzi. Suzi siapa? Ada kes ke Kiok. Perempuan nama Suzi. Macam mana dia tahu pula? Brother tadi dia beritahu. Oh. Ya. So lebih kurang dalam 10 blok geng. Lebih kurang dalam 10 blok yang ada kat sini. So tempat ni sangat-sangat fresh. Kita adalah tim kedua. Tim pertama sepatutnya kita dulu yang datang sini. Tapi mungkin brother tu kontak dengan Mos. So Mos dengan para ex yang yang pertama datang kat sini. So kita adalah tim yang kedua untuk explore kat sini. So dia memang agak fresh sikit lah. So korang pun tahulah orang tempat-tempat fresh ni dia memang aura dia berlainan sedikit. Sebab tadi masa kita buat tinjauan petang, semasa saya buat VTT tadi, dekat sini saya rasa meremang sebab saya masuk ikut laluan dalam blok tadi. So agak meremang sedikit. Tapi mungkin time tu pada waktu petang kan. So ni bahagian belakang. Kita nak tengok lokasi yang tempat mana Ed nampak pocong tadi. Blok dia lebih kurang sama je geng. Okay. Blok dia lebih kurang sama. Dalam ada yang masih lagi ada almari. Ada yang dah tak ada apa-apa dah. Itu standard lagi yang kerajaan. Quarters kerajaan dia memang macam tu lah. So quarters apa saya tak nak mention. Tapi saya rasa korang tengok macam ni pun korang dah tahu dah. Ni quarters apa. So tadi penampakan tu rasanya kat sini kot. Area belakang ni. Wow. Belakang ni agak rasa sedikit lah aura dia. Lagi satu tempat sampah kan. Tempat sampah, tempat kotor. Okey. Setan-setan, jin-jin memang suka duduk sini. Tolong geng yang mana saya rasa baru masuk ni, sekali je saya cakap, tolong jangan mention tempat ni sebab agak rugi geng. Agak rugi kalau kita heboh-hebohkan tempat ni. Tempat ni ditinggalkan. Okey, satu je lah. Kalau daripada segi positif saya alright. Kalau daripada segi positif saya, kebanyakan rumah-rumah kerajaan dia cukup satu time tu dia memang akan kena berpindah. Okey. Tapi itu daripada segi side positif saya. Tapi ada ura-ura menceritakan disebabkan dekat sini terlalu banyak gangguan yang menyebabkan satu demi satu family yang berpindah. Korang bayangkan guys, rumah ni ada lebih kurang dalam 10 blok. Okey? Saya kira satu ada lebih kurang dalam 10 blok. Okey? Satu unit, satu tingkat, empat rumah. 4 buah rumah. 4 buah rumah. Macam tu. So, korang boleh kira satu unit ni ada lebih kurang dalam 4, 8, 12 4, 8 12 15 18. Ya ke? Lebih kurang kot. Jangan tanya matematik saya ni. Itu apa benda ngintai tu?
Oh, bukan. Tapi besok untuk orang-orang utara ada 2,400 mata memandang. Besok kita akan berada di Kelly Castle. Special episode. Kita akan berada di Kelly Castle pada waktu malam. Okey. Ada muzik bukanlah geng, itu lori, horn lori. Yang mana yang duk suruh cakap bang, masuklah blok tu. Kau pula mengatur-ngatur aku. Sabar. Tak penyabar betul. Kau ingat aku adik-adik kau? Sabar. Ini pot-pot pocong ni. Bang, belakang ni semua hutan ni. Ini pot-pot pocong ni, geng. Sebelum ni ada orang jaga situ, tapi dah lama pula tak nampak orang jaga kat situ. Ya. Sebab itulah brother tu boleh bagi saya suggestion tempat ni. Sebab depan tu ada macam barang-barang. Mungkin pakcik tu pakcik tu duduk sini ke apa, Allahualam lah. Sebab kalau nak katakan tempat ini lebih daripada 20 tahun dah ditinggalkan, taklah sebersih ni. Faham tak? Ini baru sangat ni. Kalau 20 tahun, ini lalang dah penuh dah, geng. Lalang dah penuh ni. Mungkin orang yang menjaga tu masih lagi menjaga kebersihan dia. Typing Perak ke? Ada typing dekat Terengganu. Ya, tempat ini usia dia dah 20 tahun. Dan dah dikosongkan, saya rasa anggaran dalam 10 tahun ada. Cuma pakcik tu yang menjaga, baru ditinggalkan mungkin lebih daripada setahun atau 2 tahun. Macam tu lah. Kenapa flat tu kosong? Sebab dah ditinggalkan, bang. Mungkin abang surat RO dah keluar, tapi abang tak kerti nak bayar. Macam tu lah. Mungkin lah typing dia kat Johor. So kita akan putar Halim. Kita akan putar dulu, melihat suasana dia. Seorang je kalau buta. Saya ada bertiga. Tapi yang sekarang ni yang tengah hunting berdua. Saya dengan saya dengan Jan. Tak bayar rumah pun kena tarik ke? Ya, kena tarik. Duk rumah, kau ingat duk rumah saja. Cukai pintu semua kena bayar tau. Saya tak nak pun tempat ni viral. Tapi boleh pecah FYP pula lokasi ni. Banyak tempat-tempat lagi yang lebih menarik, tapi tak pecah FYP pun. Tapi bila saya letak tajuk dia tu macam tu, tiba-tiba pula naik. Terima kasih guys, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh.
So inilah dia. Setiap satu tingkat ada 4 buah rumah saja. Terkejut aku. Tuan Wak. Hati-hati ibu. Thank you guys. Thank you. Dekat sini kaca banyak. Assalamualaikum. Geng, kalau lag bagi tahu kita pindah tempat sebab tak berebut geng. Sini banyak blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat sini 4G 1 bar kan dekat sini 4G 1 bar. Ui, besar rumah dia. Dekat sini banyak mampet tak ada. Alhamdulillah tak ada. Saya dah datang tadi petang tadi. Cuma masa maghrib tadi ada beberapa bunyi yang macam seolah-olah tempat ini ada penduduk. Yes, dia memang sebuah quarters. Assalamualaikum. Korang cakap tu tak ada pun. Ada satu unit rumah yang ada barang-barang, tapi tak ada pun. Dia tak ada macam dia tak ada ni. Dia tak duduk, tak ada orang. Ui. Sebab dekat sini berada tu cakap hati-hati banyak tali pinggang. Yelah sebab belakang ada hutan kan. Kebanyakan rumah yang dah ditinggalkan, lagi-lagi apartmen ke pangsapuri ke, memang tingkap pintu dorang memang akan cabut. Sebab tingkap dan pintu ada cukai. Rumah tak ada cukai. Cukai pintu. So tingkat ni tak ada apa-apa, tapi ada bau. Ada bau pelik. Saya tak tahu ni kot. Betul lah tu. Sebab macam bau bang tau. Ni ada tulang. Ada bau pelik. Ni tulang ni. 3 jam saya takkan review satu-satu blok sebuah rumah geng yang mana saya rasa saya nak masuk, saya masuk geng. Kalau tak, saya tunjuk daripada luar je lah.